penyakit anxiety, stres, darah tinggi ni sebabkan tekanan. Bermula dia datang gastrik, makan apa-apa pun angin akan naik. Dah sampai ke ulu hati ni, dia ada rasa macam pedas, pedih nak keluarkan. Kepala saya jadi berat, saya jadi pening, tiba-tiba rasa macam nak tumbang. Saya nampak macam dunia dia bergoncang. Saya tengok matahari, tak boleh. Jalan dah tunduk saja. Dan orang rumah saya kena pimpin. Lepas tu saya cuba bawa motor. Motor bawa tak sampai 5 minit pun saya tak boleh imbang motor lah. Doktor cakap darah tinggi ini boleh membawa kepada stroke. Jadi benda tu makin membebankan saya lah. Saya jadi macam emosi lah. Baran saya datang lah. Benda tu saya tak boleh kawal. Mulalah semua benda yang tak kena. Benda yang kecil pun dah jadi besar. Kadang-kadang boleh meletup macam bom atom. Orang cakap orang nak bertumbuk pun saya tak ada masalah. Kira bertumbuk juga lah. Benda ni memang terjadi banyak kali. Yang saya sendiri tak perasan benda tu. So jantung saya debar laju. Perut saya pedih. Saya rasa macam tak ada harapan lah lepas ni kan. Alhamdulillah lah. Segala apa yang bergoyang setiap kali macam gempa bumi tu dulu dah reduce pelan-pelan sampai alhamdulillah. Saya dah boleh tengok matahari. Saya boleh bekerja macam biasa. Saya boleh kerja lebih daripada masa. Walaupun saya sebagai seorang penghantar makanan, tapi rezeki saya sentiasa dia dan bertambah. Cuaca cantik. Badan saya pun masih segar. Jom kita sambung kerja. Doktor cakap darah tinggi ini boleh membawa kepada stroke. Alhamdulillah sekarang darah tinggi dah saya semakin stabil. Baran saya pun dah tak ada. Biasalah jaga orang sakit ni, dia akan merungut, dia akan itu, dia akan ini. Okey. Jadi jika ada masalah, emosi saya sentiasa cool dan tenang. Itu pencapaian yang luar biasa sampai hari ini. Best. Setelah saya buat rawatan di Ibnu Sina Wellness ni, saya lebih tenang. Setenang-tenangnya. Seperti tenangnya alam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Kembali kita di Assalamualaikum. Selamat bersama dengan Ibnu Sina Wellness, dan hari ini hadir bersama dengan saya merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibnu Sina Wellness, iaitu Hakimah Ruzaina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan hadir juga bersama saya tadi kita sedikit lihat paparan video berkenaan dengan Encik Muhammad Sabri Nordin, bekas pesakit darah tinggi, gastrik dan anxiety. Assalamualaikum Encik Sabri. Alhamdulillah. Tadi itu ada satu kisah yang menyentuh hati sendirilah. Ya. Mungkin ada Encik Sabri nak kongsikan kepada para penonton sendiri supaya mereka sendiri dapat inspirasi dan motivasi dari Encik Sabri. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kehidupan saya yang sebelum ini lah. Sebab kita tahu saya hadapi darah tinggi. Kalau saya berjalan pun saya rasa pening, naik motor pun rasa macam nak tumbang. Saya ada anxiety yang teruk lah, amat teruk. Dia kadang-kadang rasa macam baran nak mudah nak bergaduh. Benda yang kecil pun boleh jadi besar. Jadi perkara-perkara macam tu buatkan saya macam rasa macam ada rasa macam putus lah untuk teruskan kehidupan. Jadi alhamdulillah saya berjumpa dengan Ibnu Sina Wellness dan buat rawatan di sana. Dengan rawatan di Ibnu Sina Wellness ni, dia amat berbeza. Dia secara holistik. Dia merawat daripada akar umbi. Dia bukan merawat simptom-simptom saja. Dia bukan sekadar ubat dan ubatan. Dari situ saya buat rawatan itu, dan selama saya buat rawatan itu adalah yang membimbing, Hakimah pun akan membimbing saya untuk rawatan tu, dan lebih kepada membantu emosi saya pelan-pelan. Begitulah.
Itu sekali Musina Wellness bantu rawatan. Alhamdulillah hari ini bebas daripada tekanan tu sendiri, tekanan darah tu sendiri terkawal. Alhamdulillah. Satu inspirasi juga kepada para penonton sendiri, dan Hakimah sendiri hari ini sebagai pengasas dan juga ketua eksekutif Musina Wellness, mungkin nak kongsikan kepada para penonton apakah mesej yang nak disampaikan kepada semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi everybody. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah ya. Kalau kita tengok darah tinggi ni, dia kalau dia boleh meningkat sampai jadi hypertension dan boleh membawa kepada stroke, itu yang paling berbahaya. Sebenarnya itu ketakutan Cik Sabri masa dia datang kat saya kan. Dan Cik Sabri yang duduk di sebelah saya pada hari ini adalah orang yang sangat berbeza daripada orang yang datang berjumpa dengan saya beberapa tahun yang lampau. Kerana masa tu dia sangat baran. Dan masa tu kita rasa dalam situasi yang bila kita bercakap dengan dia, nak bagi penerangan pun sangat tegang. Jadi bila saya sendiri tonton video tu tadi kan, saya rasa macam ya Allah, ini orang lain kan. Syukurnya pada Allah ya. Kerana Allah tak cipta kita untuk menderita. Allah tak cipta kita untuk menderita ya. Menurut perubatan Ibn Sina, siapakah Ibn Sina? Seorang ilmuwan Islam, tokoh ilmuwan Islam yang telah dinobatkan oleh Eropah sebagai bapa perubatan moden, kerana formula perubatan dia yang sangat tepat ya. Jadi menurut Ibn Sina, Allah ciptakan tubuh badan kita itu dah lengkap sempurna dengan suatu sistem yang mampu merawat masalah atau kerosakan atau penyakit yang ada di dalam. Maksudnya kita dah ada doktor sendiri kat dalam. Allah dah cipta macam tu kan. Jadi sistem itu mampu merawat kita kembali kepada setiap kali bila kita rosak atau kita kurang sempurna, dia mampu merawat kita balik kepada kesempurnaan yang asal. Jadi kenapa semua orang sakit pada hari ini kan? Macam-macam penyakit yang anda hadapi. Mungkin ada setengah orang menghidapi gastrik atau GERD, membawa kepada sakit jantung, buah pinggang, kanser, stroke. Ramai wanita hari ini menghadapi cyst, polip, fibroid, endometriosis, PCOS kan? Dan masalah emosi ni kan, stres membawa kepada anxiety, sakit dan depression, kemurungan kan. Kenapa kita menghadapi masalah ni? Adalah kerana fitrah diri kita yang mampu merawat dirinya sendiri tu dah tak berfungsi. Kerana kita dah terlari daripada fitrah asal diri kita ya. Jadi kalau sebab tu fokus rawatan di Ibn Sina Wellness ni adalah untuk mengembalikan anda kembali kepada keadaan fitrah yang asal. Untuk apa? Untuk barulah sistem penyembuhan semula jadi dalam tubuh badan anda yang Allah dah cipta akan menjadi aktif semula. Hormon-hormon bahagia anda dah rasa macam tak bahagia, tak ada mood nak hidup kan, putus asa dalam kehidupan. Bila hormon bahagia mengalir, semangat anda untuk nak kembali hidup, nak berjaya, nak melaksanakan tanggungjawab, semua tu akan on balik semula. Okay? Barulah stem cell original buatan Allah dari dalam badan anda tu akan tumbuh semula dengan secara semula jadi. Dia berfungsi balik. Barulah anda kembali rasa nikmatnya hidup ni. Itulah tagline Ibn Sina Wellness. Kenapa itu tagline Ibn Sina Wellness? Kerana semua pesakit datang cakap kata nikmatnya hidup ni Hakimah. Anda dah tak perlu derita dan sengsara lagi, insya-Allah. Okay? Jadi apa istimewanya kembali kepada fitrah? Kerana anda dapat balik diri anda yang hilang. Kita pernah kan hidup di dalam fitrah. Rasulullah SAW bersabda, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita pernah hidup. Cuba kita tengok diri kita sebagai kanak-kanak dulu. Kan? Bukan tak ada masalah. Ada masalah tapi kita riang-ria je kan. Jadi hasilnya bila anda kembali balik kepada fitrah, anda dapat balik diri anda yang hilang tu. Transformasi 360 darjah. Hilang dah stress, anxiety, depression tu. InsyaAllah. Kan? Anda bukan sahaja sihat, tapi anda bahagia, bertenaga, disayangi, menyayangi, menghormati, dihormati. Benda ni kan adalah fitrah. Kita tak payah nak mengajar orang nak menghormati. Kalau kita kembali pada fitrah, kita akan rasa nak menghormati, rasa nak menyayangi. Okay? Rumah tangga kembali mesra, hubungan suami dan isteri kembali hangat kan.
keyakinan pada diri itu meningkat balik semula. Tak payah pergi kursus nak meningkatkan keyakinan diri. Aduh, benda tu fitrah. Ada tak budak-budak yang tak yakin pada diri dia sendiri? Tak ada, kan? Barulah rezeki kita akan mula mengalir dengan banyak. Tadi je Cik Sabri duk cerita macam mana kalau dia pergi kedai tu tak ada orang, bila dia masuk tiba-tiba ramainya orang lepas tu. Jadi rezeki tu mengikut kita. Bila kita kembali kepada fitrah, itulah cara yang Allah cipta. Okay? Kerana Allah itu Maha pemberi rezeki, kan? Maha pemberi rezeki dan sedang memberikan rezeki itu tanpa putus-putus pada setiap waktu. Dan sebegitu juga Allah itu Maha penyembuh, sedang menyembuhkan kita tanpa henti-henti pada setiap waktu, setiap detik waktu. Dan kita hanya hilang benda itu kerana kita terhilang daripada fitrah diri kita. Okay? Jadi khas untuk anda penonton yang Allah temukan pada pagi ini, kami menjemput anda, datanglah ke Ibn Sina Wellness, hadiri konsultasi bersama dengan kami. Kami akan beri penerangan yang sepenuhnya, yang lebih lengkap daripada ini. Selalunya sesi konsultasi itu bernilai RM499, tetapi khas untuk anda yang bertemu dengan kami, yang menonton pada pagi ini, hanya RM99 sahaja, terhad kepada 50 orang pertama yang WhatsApp kami. Anda WhatsApp lah nombor yang tertera tu, dia boleh WhatsApp atau call, ya. 50 orang pertama dapat sesi konsultasi bersama dengan kami hanya dengan nilai RM99 sahaja. 50 orang. Cepat-cepat hantar mesej kepada nombor yang tertera di bawah, 03 8966 3695. Okey, jumpa anda di Ibn Sina Wellness, insya-Allah. Itu dia, seperti yang tertera, hanya 50 yang terawal saja. Cepat-cepat hubungi, WhatsApp segera di nombor yang tertera, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Sabri. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih juga kepada Hakimah Rozana, insya-Allah, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibn Sina Wellness. Kita berhenti berehat, terus setia bersama kami di Assalamualaikum. Ibn Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibn Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibn Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun kini diiktiraf oleh World Health Organization. Ibn Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Istimewa untuk anda yang menonton hari ini, kami berikan 50 slot konsultasi eksklusif bernilai RM499. Sekarang ini hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu lagi, sila telefon atau WhatsApp Transformasi ke nombor 03 8966 3695 sekarang.